Saya kalau tak terjun lama, tu dia duk mengigau dah. Itu yang saya terjun juga. Termasuklah terjun curi. Apa ni acara tak ada ni apa ni. Jadi saya kerja security ni, jadi memang mudah masuk mana-mana tempat. Satu masa saya menyamar jadi safety officer. Safety officer ni untuk cek pekerja, untuk cek apa-apa orang nak buat apa, kena datang jumpa kita untuk meluluskannya. Jadi saya safety officer ni cek lah sampai ke atas. Sebenarnya tujuan saya yang utama nak terjun, tapi saya buat cek lah safety officer sampai ke atas. Dapat saya berjaya saya terjun. Itu yang hilanglah ketagih. Dia ketagih pada dia? Ya. Itu yang saya kata aku tak peduli. Bahaya tu adalah kesukaanku. Itu timbul itu danger is my business tu. Sebab memang orang kata macam sungai di Temeloh, sungai Pahang kan. Ayak laju tu, deras. Buaya ada lagi. Berenang semacamnya daripada sini ke sana berenang. Tapi berenang bukan berenang gitu ya. Kita kena ada otak. Walaupun dalam ni orang Sabah kita kena ada otak. Kalau aku berenang tengah, buaya mungkin ngap aku. Kalau aku berenang dekat kaki jambatan tu, air masa dia tolak air tu ada sedut kan. Kita takkan hanyut. Jadi ceracak banyak bawah. Buaya tak main, ceracak banyak bawah, besi berkarat banyak. Terjunlah dekat tu. Jadi ada support saya kan, air mengalir ni. Kita kan boleh tu lawan. Tapi tak boleh straight. Kalau nak pergi sana, kita pegang sini. Jadi gitu lah. Kalau berenang, cari sampai sana. Kalau berenang ke sini, dia akan hanyut. Itu saya berjaya sahut cabaran berenang di Sungai Pahang bawah jambatan Temeloh tu. Dapatlah duit. Orang cabar? 2,000 lebih. Orang cabar? Orang yang cabar. Weh, mai kita cabar Pak Den ni. Masa tu memang saya tenaga banyak lah. Saya pelari jarak jauh kan. Bung RM50. Kau letak je duit tu. Dia takkan terjun je. Ada tu. Oh, dia pun letak. Apa lagi? Disimpan. Saya pun buat lah. Tapi masa kita sahut cabaran tu, otak kena jalan. Tak boleh sahut terjun bodoh je. Apa yang aktiviti saya buat ni, mesti saya bertujuan untuk sebagai role model untuk generasi muda. Saya kena tunjuk benda ni memang berbahaya, tapi kalau kita ikut peraturan, selamat sebenarnya. Jangan ikut cerita-cerita orang. Kau jangan, ini bahaya ni. Tak boleh. Kita kaji, teliti dan misalnya ada penerjun ni kan, dia takut kan. Saya tunjuk diri saya. Kau kan jangan baca orang yang terjun jatuh tu macam mana cara dia terjun. Kau tengok aku sampai lah ni aku terjun lagi, macam mana cara saya ni, peraturan saya buat, cara saya terjun, apa yang kata-kata ada kat saya ni, ikut contoh. Itu saya sebagai role model tu. Sebab memang pemikiran kita banyak, memang rosak habis. Kalau kita sebut nak kita banyak buat kajian, ketelitian, alhamdulillah dapat atasi semua. Kepada generasi muda ni, kalau nak dapatkan petunjuk ataupun nasihat, kita tak boleh main telefon, kena berjumpa berdepan, bertanya apa masalah dia. Saya boleh kaji teliti dan saya huraikan satu persatu. Bukan generasi muda saja, yang dah berumur pun boleh juga terima petunjuk ataupun nasihat daripada saya. Kalau nak dapatkan, harus jelah apa yang kita ni kena ingat, kena buat senaman, apa
yang kita nak buat tu, nawaitu kita tu, jangan kita lupa, kita kena buat sungguh-sungguh. Kalau setakat mulut saja tak jadi, kena laksanakan. Ya, yang tu amat penting. Harapan saya ada badan-badan mana-mana, tak kisahlah kerajaan ke NGO ke, dapat memberi sokongan penuh supaya rekod dunia tu milik Malaysia. Bukan sebab kalau nak harapkan, sebab saya ni ada macam qualified lah, qualified terjun dan semangat yang tinggi, memang saya boleh laksanakan. Kalau tak ada apa-apa, jangan hanya sembang kosong di mulut tapi tak ada qualified, tak jadi. Sebab saya walaupun usia warga emas, saya masih lagi terkejut. Dan yang lain-lain tu yelah, saya tak boleh cerita lah, sebab orang yang dekat memang tahu saya ada pada diri saya ni. Tapi saya semangat nak buat juga. Jadi saya lupakan apa yang ada pada diri saya ni, yang tak layak tu, saya layakkan untuk kita menyahut cabaran Burj Khalifa Dubai, supaya rekod dunia tu menjadi milik nama Malaysia. Okey, sahabat-sahabat kat luar sana lah, Pak Din dah kongsi dengan kita kan macam mana punca semangat dia kan. Jadi hasrat dia tu, dia nak melengkapkan dia punya pencapaian. Betul Pak Din? Betul kan? Di Dubai. So kita harap macam mana tahu, yang mana kita masing-masing rakyat Malaysia ni kan, kita ada doa, betul tak? Mari sama-sama kita doa bulan Ramadan ni, semoga ada individu ke, ada NGO ke, ada daripada kerajaan ataupun daripada swasta ke, ada persendirian ke, yang boleh membantu Pak Din untuk merealisasikan dia terjun di Burj Khalifa lah. Saya gunakan channel saya ni, orang kata apa, sebagai platform, tanpa sokongan dan tanpa doa, tanpa bantuan daripada sahabat-sahabat yang di luar sana tu, susahlah kita nak bekerja kan. Jadi kita, channel ni, platform ni digunakan untuk kita bantu Pak Din. Kita sama-sama doa bulan Ramadan ni, insya-Allah. Saya pun nak bantu lain, ini yang saya boleh bantu Pak Din. Command and do. Command and do.